Hola, 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 hi you all. Jom dekat dengan Mama. So hari ni Mama nak terangkan yang ni adalah salah satu jenis cat litter, iaitu yang berbentuk pine wood. Okey, yang mana pine wood ni memang berasal daripada pokok pine. Kalau kita nak tahu dia berasal daripada pokok pine, kita memang boleh hidu dia dan bau dia memang sangat-sangat special. Berbanding dengan produk pine wood yang ada di pasaran, kebanyakannya menggunakan kayu-kayu yang reput. Tapi ini berasalkan daripada pokok pine. Dan memang dari segi bau dan warna dia pun kita dah tahu. Okey? So, kita nak uji bagaimanakah fungsi pine wood ni jika kucing kencing dalam bekas berak dia. Okey, sekarang ni merupakan satu layer lapisan pine wood. So kita uji berapa banyak air yang dapat diserap. Okey, yang ni selalunya dalam satu ekor atau dua ekor kucing penggunaan. So kita rendam sebanyak 350 ml air dan kita lihat kadar penyerapan dia. Nampak dah mula mengembang, yang mana pine wood ni menyerap air. Sifat pine wood menyerap air kencing dan dia akan berubah bentuk habuk dan anda just buang saja. Bila anda buang, habuk ni berbentuk ringan ataupun anda boleh guna untuk sebagai baja pokok tanaman. Alright, kita lihat, nampak tak pancake kita dah menjadi ni. Okey, kita lihat ada tak lagi orang cakap apa, air yang dalam pine wood ni. Ada lagi tak air? Jom kita semak kat sini. Selalunya kita akan tengok kat bawah ni lah, kita sengit. Nampak tak? Kering Nampak tak? Kering. So, kalau korang tanya, banyak-banyak cat litter apa yang paling jimat? Jawapannya adalah pine wood. Jom kita tambah lagi air. So, kita tambah lagi air, kita tengok pine wood yang sama mampu tak menyerap lagi. Okey. So, kita sengitkan supaya kita tahu kalau ada air dia akan berkumpul So, kita tengok belah bawah ni. Nampak tak kadar penyerapan air yang macam mana? So, bau pine wood yang kuat akan menghilangkan bau hancing kencing kucing. Kalau dia berak, korang just ambil berak dia punya najis saja. Kalau dia kencing macam ni, korang dah boleh buang. Sangat-sangat jimat untuk penggunaan kucing yang banyak.